Kau give up je. Lah, Sarah, tak payahlah fikir sangat. Kau buat yang terbaik je. Kau steady. Selagi kau steady, dia tak akan berani lebih-lebih dengan kau. Percaya cakap aku. Dia perangai macam tu. Dia suka tekan-tekan. Tapi kau jangan bagi dia peluang. Okay? Tapi kan, kadang-kadang bila kau cakap kan, bunyi macam kau ni kenal Johnny lebih daripada kau kenal diri sendiri, tahu tak? Aku dalam game ni dah lama, Sarah. Aku pun kena macam kau. Satu benda aku percaya. Kalau dia lagi tekan kau, sebenarnya lagi besar peluang kau untuk menyinar. Oh. Bila kau cakap macam ni, aku rasa macam lagi lama pula aku boleh survive. Yes, that's the spirit. Aku ni pun tak sabar tak nak buat comeback. Aku rasa lagi 2-3 hari lah. And I'm back in action. Itulah Johnny pun cakap kan, kau kena rehat betul-betul dulu. Yang tu kau jangan risau. Sarah, aku bukan rehat tau. Bosan dengan rumah tu. Jom, Mam. Jom. So, macam mana? Kau confirm lah yang Yasmin dah tak ada Okey, tak apa. Kau biar je dia. Aku tahu mana tempat tinggal dia. Berani dia kan. Mungkin sebab polis bantu dia. Kau biar je dia. Hei!